Power bank portable daripada Ulun, kecil, mudah gila nak guna. Alright guys, so power bank ni kapasiti dia 5000 mAh je, cukup untuk sekali charge kita punya smartphone dan dia memang ringan gila kalau kita nak bawa ke mana-mana. Okey, jom kita keluarkan. Dia ada bagi satu USB Type-C dan inilah dia guys, power bank tu. So korang tengok ni, wah, nice gila dia punya design. So korang boleh tengok dekat sini 5000 mAh dan dia ada battery indicator dekat sini. Dan dekat sini kalau korang boleh tengok dia ada charging untuk iPhone, means kalau korang ada iPhone korang boleh cucuk je terus dan korang boleh terus charge lah. Okay, dan device aku adalah device Type-C dan dia bagi juga Type-C dekat sini yang korang boleh keluarkan dan korang boleh charge korang punya. So kita tengok dia punya charging, okay, masuk elok je. Kapasiti dia 5000 mAh, memang cukup untuk charge sekali untuk smartphone aku ni. Alright, so Type-C ni juga dia jadikan sebagai tangkai dia lah, pemegang. Dan dekat sini ada juga port Type-C untuk kita nak charge balik dan memang nice gila dia punya design dia. Tengok lampu dia menyala masa kita charge. So means kita boleh tahulah bateri dia ada berapa persen lagi. Okay guys, untuk model ni sebenarnya korang boleh pilih kalau korang nak bahagian kepala ni, kalau korang nak Type-C pun ada, kalau korang nak Apple pun ada. Ini contoh dengan model kepala Type-C. So disebabkan aku dah ada Type-C, so aku ambil yang iPhone punya. Senang kita nak charge dua-dua model smartphone. Sebab apa? Kalau kita pakai Type-C ni dengan Type-C, kita just plug je macam ni. So nampak tak? Dia tak membebankan kita. Kita pegang je macam ni. Sama juga dengan iPhone ni. Kalau korang pakai iPhone, korang just plug je macam tu. Korang boleh bawa phone korang ke mana-mana tanpa ada gangguan. Okay? Kalau device biasa, kalau power bank biasa ni tergantung-gantung kan, susah nak kena pegang dua. Ini tak perlu, korang bawa je macam ni, dia tak merosakkan korang punya charging port. Don't worry. Okay guys, check out dekat beg kuning di bawah.